Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okey, baik tuan-tuan puan, seperti biasa untuk malam ni kita mulakan majlis kita dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey, baik. InsyaAllah seperti biasa kita akan sama-sama niat menuntut ilmu. Imam Al-Haddad rahimahullah ta'ala sama-sama ikut Bismillahirrahmanirrahim. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa nafa'a wal intifa' wal ifadata wal istifada wal hatha على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا أقوالنا. أما بعد. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dapat kita bersama-sama tuan-tuan dan puan-puan sekalian untuk malam ini sambungan episod kita kelas Fardu Ain. Episod yang ke-19. Alhamdulillah. Sebelum tu tuan-puan nak konfirmasi dulu, nak confirmkan dulu okey tak, suara boleh dengar? Suara boleh dengar jelas? Kalau tak boleh dengar boleh komen, kalau jelas boleh komen alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Okey, jelas Alhamdulillah. Alright. Okay, sekejap. Baik. Untuk kelas Fardu Ain tuan-puan, seperti mungkin ada sahabat kita yang baru masuk ataupun baru join, sedikit pengenalan berkaitan dengan ilmu Fardu Ain kita. Kita akan bahas ilmu Fardu Ain ini berteraskan dengan 3 buah ilmu, iaitu yang pertama adalah ilmu akidah. Ilmu akidah merupakan ilmu tauhid. Kemudian yang kedua adalah ilmu fiqh, dan kemudian yang ketiga ialah ilmu tasawuf. 3 ilmu ini bakal kita bahaskan, bakal kita telusuri di dalam kelas Fardu Ain kita sepanjang ni lah, sampai habis insya-Allah. Okey. Baik, untuk pemakluman anda, kita masih lagi di dalam ilmu akidah ataupun ilmu tauhid. Dalam bab yang kita bahas sekarang, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Ya, iaitu bila kita sebut tentang tauhid, maka kita akan belajar tentang 6 perbahasan rukun iman, tuan-tuan. Baik, so rukun iman yang 6 kita akan belajar detail satu persatu, iaitu yang pertama beriman kepada Allah, yang kedua malaikat, yang ketiga kitab, yang keempat beriman kepada Rasul, yang kelima hari kiamat, manakala yang keenam adalah qada dan qadar. Baik, keseluruhan ini bakal kita bahaskan dalam kelas Fardu Ain kita. Untuk apa kita kata? Pendahuluan yang pertama ataupun poin ilmu yang pertama, iaitu ilmu tauhid. Alhamdulillah, kita dah sampai kepada episod yang ke-19 tuan. Untuk episod yang ke-19 ini, dia adalah perbahasan berkaitan dengan beriman kepada Rasul. Okay? Kita dah sampai nombor 4 sebenarnya. Baik, so Ustaz terus direct pergi kepada beriman kepada Rasul. Sebelum ni tuan-tuan masih ingat lagi tak kita bahas berkaitan dengan apa? Siapa ingat lagi? Masya Allah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Kita bahas berkaitan dengan Rasul lah. Iaitu
Nabi tu dia punya Nabi ataupun Rasul, dia punya sifat dia, okay, sifat wajib dia ada 4. Yang pertama siddiq, iaitu berkata benar. Yang kedua amanah. Amanah tu dengan maksudnya tidak khianat, orang yang amanah. Manakala yang ketiga adalah tabligh. Tabligh maksudnya menyampaikan, menyampaikan. So mustahil seorang Nabi ataupun Rasul itu dia menyembunyikan, tidak menyampaikan sesuatu. Maka dia bersifat dengan wajib. Mesti seorang Nabi Rasul, bila namanya Nabi dan Rasul, mesti bersifat dengan tabligh, iaitu menyampaikan. Manakala yang keempat adalah bila digelar seseorang itu dinamakan dia sebagai Nabi ataupun Rasul, semestinya dia adalah seorang yang fatanah, iaitu bijak, bijaksana, tuan-tuan. Baik, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Jadi mustahil seorang Nabi ataupun Rasul itu dia menjadi orang yang tidak bijak. Mustahil. Kenapa? Kerana setiap Nabi dan Rasul dia diutuskan kepada sesuatu kaum, so untuk berdebat, untuk berhujah, untuk mendirikan hujah-hujahnya kepada musuh, maka perlu dia menjadi orang yang sangat bijak. Baik, mana mungkin orang yang tidak bijak bakal boleh berhujah dengan orang-orang yang kita kata musuh-musuh, betul? Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Baik, maka kemudian kita dah bahas sebelum ni sifat harus bagi seorang Rasul itu, kesimpulan mudahnya adalah sifat harus bagi seorang Rasul adalah iaitu Nabi ataupun Rasul itu bersifat dengan sifat-sifat manusiawi. Dalam bahasa Arab kita panggil sebagai a'radul basyariyah. Perkara-perkara yang berkait dengan manusia lah, manusiawi, tetapi tidak mengurangi martabat mereka. Contohnya Nabi itu seorang yang makan, seorang yang manusia lah. Manusia kan manusiawinya makan, mesti kena makan, tak boleh tak makan, tuan-tuan. Baik, tapi makan Nabi itu makan yang berhemat, makan yang cantik, yang yang kita kata Masya Allah, sangat terinspirasi. Bukan makan yang over, bukan makanan yang makan gelojo dan sebagainya, tidak. Baik, so Nabi itu bersifat sebagaimana sifat manusiawi, tapi sifat manusiawi itu tidak merendahkan ataupun mengurangi martabat bagi seorang Nabi ataupun Rasul itu. Baik, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Ni dia ada tulis sikit tentang sifat harus Rasul sebagaimana sifat rutin, sebagaimana sifat ataupun rutin manusia. Macam itulah. Manusia macam punya rutin macam mana, begitulah sifat manusiawinya Rasul itu. Sifat manusiawi yang ada pada Rasul disaksikan oleh orang ramai pada zaman mereka. Justru mereka yang dapat melihat, mendapat kabar mutawatir tentang sifat manusiawi para Rasul tersebut. Dia orang-orang yang terdahulu, mereka lihat bagaimanakah Nabi punya sifat, Nabi punya tabiat ataupun Nabi punya rutin harian, dan kemudian mereka yang pernah jumpa dengan Nabi, mereka sampaikan pula kepada kita lah yang tak dapat jumpa Nabi ni. Okey, baik. Dan kita dapati bahawasanya semua mengatakan bahawasanya Nabi itu makan, minum, kahwin dan lain-lain. Okey, baik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Kemudian tuan-tuan, kemudian baik, Madri. Okey, ini adalah nama 25 Rasul yang wajib kita beriman secara tafsil. Maksudnya yang kita kena tahu, yang wajib kita kena tahu, kena ambil tahu, kena ingat betul-betul. 25 orang Rasul yang perlu kita ingat nama mereka. Okey, ini wajib, ini fardu ain. Mesti kena belajar, mesti kena tahulah berkaitan dengan nama-nama ini. Okey, dan nama ini semuanya disebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Okey, baik. Jadi nama ni pun kita dah hafal menggunakan lagu apa tuan-tuan? Lagu Raihan kan? Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishaq, Yaqub, Yusuf, Ayyub, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, wal akhirul khatimul anbiya, Muhammad al-Mustafa. So jadi 25 nama Nabi dan Rasul ni kita dah hafal. Okey, baik. Suara Ustaz tak sedap pun. Okey, nyanyi-nyanyi je. Kita orang seronok bila kita nyanyi nama Nabi ni, sangat menginspirasikan, sangat menarik kita punya hati lah. Okey, 25 Nabi dan Rasul ni insan yang hebat,
insan yang bukan kaleng-kaleng, bukan orang yang biasa-biasa tuan-tuan. Nama ni Allah kekalkan nama mereka dalam Al-Quranul Karim, maka disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran dan akan berkekalan nama-nama mereka ini di dalam Al-Quran sampailah hari kiamat. Masya-Allah. Baik. Dan orang daripada dulu tanya apa? Tanya 1000 tahun lepas, orang boleh jawablah nama-nama ni. Baik, ada orang terkenal tuan-tuan, ada orang yang terkenal mengukir namanya dengan dia punya bakat, dengan dia punya kehebatan kan. Tapi selepas 50 tahun meninggal, selepas 100 tahun meninggal, namanya tidak diingat lagi oleh manusia. Tapi nama ini, Allah berkatnya nama ini, berkatnya seorang yang soleh ini dekat dengan Allah, Allah kekalkan nama ini. Maksudnya orang tahulah, zaman berzaman masih lagi kita belajar tentang 25 Nabi ini. Baik tuan-tuan, dan kemudian daripada 25 ini, ranking yang teratas dipanggil namanya sebagai 5 Rasul Ulul Azmi. Ada 5 ranking Rasul yang boleh kita sebutkan sebagai yang tertinggi lah, martabat yang tertinggi, ada 5 orang. Dipanggil sebagai Ulul Azmi kerana mereka adalah orang yang sukar, ujian, dugaan yang sangat sukar lah. Menah dan tribulasi menempuh masyarakat mereka. Sangat-sangat sukar. Ini namanya. Ranking yang pertama Nabi Muhammad, ranking yang kedua adalah Nabi Ibrahim, yang ketiga Nabi Musa, yang keempat Nabi Isa, yang kelima Nabi Nuh alaihissalam. Baik, daripada 5 itu, cara ataupun strategi sebelum ni kita kena kongsi kan, cara nak ingat nama Nabi dan Rasul tu, yang 5 Ulul Azmi ni. Kejap lagi kita tengok. Ini silsilah keturunan 25 Rasul tu, lupa boleh tengok dekat sini. Start daripada Nabi Adam kan. Okay, lepas tu masuk Nabi Idris di sini, Nabi Nuh. Okey, baik. Lepas tu Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Lepas tu Nabi Hud dekat bawah ni, Nabi Saleh, Ibrahim. Okey, lepas tu mana lagi? Lut dekat sebelah ni. Okey, Ismail, Ishaq, Yaqub, Yusuf, Ayub. Okey, kat bawah ni. Okey, so boleh tengoklah ni silsilah Nabi dan Rasul. Sampailah pengakhiran sekali di bawah keturunan Nabi Ismail ni, bawah ni kan, sampailah kepada sini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, Nabi yang terakhir, Sayyidul Mursalin, Nabi penghulu bagi Nabi dan Rasul. Baik. Itu untuk silsilah Nabi dan Rasul. Tuan-tuan, nama-nama Nabi dan nama-nama Rasul ni kalau kita sebut dalam sesuatu majlis, nama-nama orang yang soleh, nama-nama orang yang rapat dengan Allah Subhanahu Wa Taala ni, maka ulama sebut tatanazzalur rahmah inda dzikrus salihin, tanzilur rahmah, ataupun satu lagi tatanazzalur rahmah. Ketika kita menyebutkan ketika kita menyebutkan nama orang-orang yang soleh, maka Allah akan turunkan rahmat. Baik. Jadi tuan-tuan, nak Allah turun rahmat tu mudah je. Kita sebut je nama orang-orang soleh. Okay, sebut je nama orang soleh. Contoh Nabi, nama-nama Nabi lah. Orang yang paling soleh, orang yang paling dekat dengan Allah ni, nama ni lah. Nama-nama Nabi lah. Ranking nama-nama Rasul lah. Rasul yang paling tinggi tadi, Ulul Azmi, nombor 5 ranking atas tadi tu. Manakala yang selain daripada itu, semuanya ranking yang inilah, 25 ini. Baik, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Baik, itu untuk silsilah. Baik, 5 Rasul Ulul Azmi, yang ni kita ada satu rangkai kata yang kita nak kongsi kepada anda tuan-tuan. Baik, mungkin episod yang lepas kita dah bahas, tapi tak apalah, ni murojaah balik kan, kita nak ulang kaji balik. Baik, jadi siapa yang nak hafal nama Nabi Ulul Azmi ni, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, payahlah nak hafal, tak ingat. Dah tua-tua ni cepat lupa pula. Ni tuan, dia ada satu rangkai kata untuk anda. Ma'an. Siapa yang hafal ma'an ni, dia boleh rungkailah 5 orang Nabi Ulul Azmi tu. Mim yang pertama Muhammad, alif yang seterusnya tu adalah Ibrahim, lepas tu mim yang kedua adalah Musa, lepas tu huruf Ain untuk Isa, huruf Nun adalah Nuh. Baik. So Nabi Muhammad digelarkan gelarannya sebagai Habibullah, kekasih Allah. Yang kedua adalah Nabi Ibrahim alaihissalam, gelarannya adalah Khalilullah, peneman yang sangat dekat dengan Allah. Gelaran untuk Nabi Ibrahim, orang yang dekat, manusia yang dekat ataupun sangat rapat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, Khalilullah. Kemudian Nabi Musa, Kalimullah. Kalimullah sebagai orang yang berbicara langsung, berbicara direct dengan Allah, Nabi Musa. Baik. Nombor 4 adalah Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa Ruhullah, iaitu orang yang Allah tiupkan ruh kepada ibunya, iaitu Siti Maryam, dan kemudian lahirlah Nabi Isa tanpa ayah. Baik. So jadi digelarkan sebagai Ruhullah kerana Allah tiupkan ruh
tanpa memerlukan kepada ayah. Kemudian Nabi Nuh alaihissalam digelarkan sebagai Najiullah, orang yang diselamatkan oleh Allah, kerana zaman Nabi Nuh dia ialah beliau bina bahtera dan kemudian diselamatkan oleh Allah daripada banjir yang sangat dahsyat. Okey, maka digelarkan sebagai Najiullah, orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu 5 orang rasul ulul azmi, ranking yang tertinggi, yang sangat-sangat dahsyat dia punya ujian dan tribulasinya menempuhi kaum mereka masing-masing. Dan antara keseluruhan 5 ini, yang paling sukar, yang paling dahsyat adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sinaran cahaya agama yang dibawa oleh baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai ke seluruh alam. Okey, sampai ke seluruh dunia lah. Masya-Allah. Okey, dan hari ini alhamdulillah tuan-tuan, kita dapat merasai nikmat beriman, nikmat Islam, nikmat untuk kita solat, nikmat untuk kita buat haji, berpuasa, zakat dan lain-lain, semuanya keberkatan daripada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berasal daripada kota Mekah itu, kemudian menyebar, bersinar-sinar pergi daripada kota Madinah. Subhanallah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Okay, itu untuk rangkai kata kalau nak hafal 5 Rasul ulul azmi. Ma'an. Okay, ma'an. Okay, kemudian satu lagi, ni contoh kalau ada kawan kita yang mungkin nak hafal ataupun mungkin nak ingatkan nama-nama Rasul yang duduk di langit-langit, iaitu semasa Nabi Isra' dan Mi'raj. Ingat lagi tak peristiwa Isra' dan Mi'raj, tuan-tuan dan puan-puan? Okay. Di dalam peristiwa Mi'raj lah, Nabi kan diangkat ke langit kan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. So bila Nabi diangkat ke langit-langit tu, ni nama dia ataupun nama-nama Nabi yang berada di atas ataupun berada di langit-langit yang Allah telah tetapkan itu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Okey, baik. Sebelum tu tuan, anda boleh lihat di dalam rangkai kata tu, a'yahuma. Dia punya rangkai kata tu ada berapa tu? Ada 7 Baik. Ada 7 kan? Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. 5, 6, 7. Okey, ada 7. Baik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Baik. So jadi siapa yang nak ingat nabi-nabi yang berada di setiap langit-langit itu, maka dia boleh hafal lah yang tu. Okey, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Baik. Mana tadi? Sekejap Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Okey, baik. So jadi dia pergi ke dia starting daripada langit yang pertama dengan huruf hamzah tu kan. Okey, dia starting dengan langit yang pertama, huruf hamzah di situ iaitu Nabi Adam. Baik. So Adam lah langit yang pertama. Kemudian langit yang kedua tu, langit yang kedua huruf ain dengan huruf ya. Ain adalah Nabi Isa, manakala huruf ya adalah Nabi Yahya. Baik tuan-tuan. Yang ni anda kena betulkan tuan-tuan Yang ni dia ada typo. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Baik. Okey, jadi Nabi Isa dengan Nabi Yahya duduk dekat mana? Dekat langit kedua tu. Baik. Kemudian huruf alif yang berada yang keempat itu adalah Nabi Yusuf. Nabi Yusuf di langit yang ketiga. Kemudian ha. Okey. Ha dekat sini sekejap Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Okey. Ada apa nama tu? Ada kekeliruan sedikit di sini. Sekejap. Okey, Ustaz tertypo ke? Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Okey, baik. So jadi tuan-tuan, untuk Nabi Yusuf, kemudian Nabi Idris, kemudian Nabi Harun. Okey. So Nabi apa nama tu? Ya tu mewakili 2 lah. Okey, ya tu mewakili 2. So Ustaz salah ni. Okey, minta maaf tuan-tuan Salah ni. Okey, baik, betulkan balik. Siapa yang yang ni boleh betulkan balik lah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Nak pandai yang betul adalah ini tuan-tuan Baik. Okey, silap ni. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Okay. Sebab yang yang langit kelima tu, Nabi Harun tu dia macam tersorok sikit. Okey, baru betul. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Baik. Untuk ya tu dia mewakili 2, iaitu Nabi Yahya dengan Nabi Yusuf. Baik.
So untuk ya yang pertama tu untuk Nabi Yahya. Nabi Yahya tu dia bersama dengan apa? Bersama dengan Nabi Isa lah. Jadi kalau perasan tuan-tuan dan puan-puan, kalau perasan di situ kita tulis nombor 2 tu 2 kali. Nombor 2 tu 2 kali dengan maksudnya dua-dua Nabi tu dia duduk dekat langit yang samalah, langit kedua. Okey, baik. Dan kemudian yang ketiga adalah Yusuf, Nabi Yusuf dengan huruf ya tu. Baik. Kemudian huruf alif, Nabi Idris. Okey, langit yang keempat. Kemudian ha, Nabi Harun. Kemudian mim, Nabi Musa. Dan kemudian alif lagi, Nabi Ibrahim. Okey, so dia punya rangkai katanya adalah a'yahuma. Boleh? Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Baik. Alhamdulillah. Okey, so sorry tu tadi typo, ada beberapa kesalahan, so kita dah betulkan balik. Okey, so perhatikan baik-baiklah. Jadi contoh kalau keliru kan, kadang-kadang kan kita keliru kan, kita dah hafal dah nama-nama setiap langit tu kan, nabi-nabi yang duduk setiap langit pada peristiwa Isra' dan Mi'raj. Mungkin nak hafal ikut turutan, boleh hafal ikut a'yahuma di sini. Okey, baik, alhamdulillah. Selesai? Baik tuan-tuan, so jom kita pergi kepada perbahasan seterusnya. Okey, perbahasan seterusnya macam mana pula? Baik, perbahasan seterusnya dia berkaitan dengan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So hari ini kita nak belajar tentang sejarah ataupun sirah nabawiyah. Siapa kat sini yang suka sejarah tuan-tuan? Ramai kan? Rasanya ramai di antara kita di sini yang suka sangat dengan sirah, sejarah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik, sonok kalau dengan sirah Nabi, ada part yang tuan-tuan apa kalau baca kita sirah kan, ada part yang mungkin boleh menyebabkan hati sebab, rasa nak nangis. Okey, baik, ada part-part yang begitu. Baik, kalau baca sejarah Nabi tu akan rasa dia punya kesedihan dia. Baik, alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Baik. Okey, kemudian tuan-tuan dan puan, kita pergi kepada sejarah sedikit Baik, ni cerita ataupun kita kata seputar tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si seputar tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni nasab dia, kita tengok dulu nombor poin yang pertama tuan-tuan. Nasab Nabi Muhammad ni nama dia lah. Nama Nabi Muhammad, nama baginda Rasul Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Sekejap. Pen tak berapa nampak sebab warna hijau, satu tukar warna pen je Okey, baik. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihrin bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Okey, baik. So jadi kalau perasan dekat silsilah Nabi Muhammad lah, silsilah Nabi Muhammad itu dia punya silsilahnya sampai Adnan. Ustaz, bukan ke Nabi Muhammad ni sampai silsilahnya Nabi Ismail? Ya betul, memang sampai silsilah Nabi Ismail, tapi silsilah yang atas itu ada khilaf. Silsilah yang tidak ada khilaf di kalangan para ulama syiar, para ulama sejarah sirah kita, iaitu adalah daripada Muhammad bin Abdullah ini sampailah kepada Adnan. Yang tu semua tiada khilaf, mengatakan pendapat yang sama Baik. Okey, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Okey, tuan-tuan Baik, jadi kalau contoh ada sahabat kita yang hafal, boleh hafal tuan-tuan nama barakah ni. Nama Nabi Muhammad kita, masya-Allah. Okey, nama insan yang paling mulia sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, ada orang kata cinta Nabi. Tapi tak hafal nama Nabi. Baik. Baik, paling tak pun hafallah sampai tu. Nama atuk kan. Baik, rajin sikit, ada masa sikit, dengar ada lagu dia. Puan hafal sampai Adnan tu. Masya Allah. Okay? Nanti boleh nyanyi dengan anak-anak ataupun cucu-cucu. Bagi dia orang hafal sekali. Baik, itu nasab Nabi yang pertama. Yang kedua, berasal. Nabi ni berasal macam mana kan? Arab Quraisy. Nabi berasal daripada Arab Quraisy. Quraisy ini berasal daripada moyang Nabi bernama Fihrin. Okay? Ada seorang moyang Nabi di sini tuan-tuan. Fihr. Jadi moyang ini dia punya kita kata yang terbesar lah, yang paling atas, yang menyebabkan adanya bangsa Quraisy tu disebabkan itu, sebabkan moyang inilah. Baik, maka adanya bangsa Arab yang digelarkan sebagai Quraisy. Okey, baik. Kemudian nombor 3, Rasul yang keberapa? Nabi Muhammad adalah penutup bagi para Nabi dan para Rasul. Okey, kalau disebutkan Nabi dengan Rasul tu ada berapa semua sekali? Ada 124,000 Nabi. Okay, jadi 124,000 tu penutup dia, 124 tu
adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Baik. Kemudian kelahiran. Okey, kelahiran Nabi. Dekat mana Nabi lahir? Nabi lahir di Mekah. Baik. Dan Nabi dilantik menjadi rasul di Mekah tersebutlah, di Mekah tu. Okey, kemudian nombor 5, penghijrahan. Okey, Nabi hijrah ke mana? Nabi hijrah ke Madinah. Baik, siapa yang ada pen ataupun pensel ke kan, nak tulis nota dan lain-lain, nanti tuan-tuan boleh tuliskan Nabi hijrah pada umur 53. Okey, 53 tahun lah. Baik. Alhamdulillah. Okey, kemudian kewafatan. Kewafatan Nabi. Bila Nabi wafat ni, wafat dekat mana kan? Di Madinah dan dimakamkan di sana. Okay, Nabi wafat dekat Madinah. Sebab tu kalau siapa sahabat-sahabat kita kat sini mungkin ada yang apa? Yang pergi umrah, yang mungkin dah pergi haji kan? Baik. Okay, mesti ada ziarah Masjid Nabawi. So bila ziarah Masjid Nabawi tu, jumpalah makam Nabi di sana. Okay? So Nabi dimakamkan di Madinah. Ketika itu umur Nabi adalah 63 tahun bersamaan dengan 11 Hijrah. Okey, pada tahun 11 Hijrah Nabi wafat. Baik, kemudian nombor 7. Nombor 7 diutus kepada siapa? Kepada siapa Nabi ni diutuskan? Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Okey, sekejap. Ni. Nabi ni diutuskan kepada siapa? Diutus kepada seluruh umat manusia sekaligus menghapus syariat rasul-rasul sebelumnya. Okey, maksudnya menggantikanlah. Nabi bila dilantik menjadi rasul depan, Nabi ni dilantik menjadi rasul bukan kepada umat-umat yang tertentu, tidak seperti Nabi yang terdahululah. Nabi-nabi ataupun rasul yang terdahulu, mereka diutuskan oleh Allah, dia ada umat khas dia. Contoh ni untuk Bani Israel, contoh ni untuk kaum yang lain, contoh macam tu. Ada kaum-kaum dia lah. Okey? Sebab tu kalau anda baca Al-Quran, okey, ada Nabi yang diutuskan kepada kaum Samud, ada Nabi yang diutuskan kepada kaum itu, kaum ini dan sebagainya. Baik. Tapi untuk Nabi Muhammad special edition, Nabi yang terakhir, penutup bagi para Nabi dan para Rasul, diutuskan bukan hanya untuk kaum bangsa Arab sahaja, tidak, akan tapi kepada keseluruhan umat manusia. Soalan tuan-tuan, beruntung tak kita hidup bersama ataupun dapat syariat Nabi Muhammad? Untung sangat-sangat. Itu pun tak nak ikut Nabi. Okey? Baik. Astaghfirullah. Banyak-banyakkan istighfar kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala tuan-tuan. So jadi kita ni untung sangat. Allah bagi kita ikut syariat Nabi yang paling hebat lah. Okey, Nabi yang hanya Nabi Muhammad saja yang bakal memberikan syafaat kepada umatnya. Nabi lain tidak. Masya-Allah. So jadi tuan-tuan sangat-sangat beruntung kita ini. Alhamdulillah. So apa peranan kita sebagai orang yang telah dapat keberuntungan itu? Kena laksanakanlah apa yang Nabi suruh kita buat, apa yang Allah suruh kita buat kan, dan kita tingkatkan lagi. Makin lama makin tingkat, makin lama makin mantap kan. Contoh ada sahabat kita kat sini mungkin dah lupa tentang ilmu fardu ain. So hadir dekat dalam ni sebab apa? Sebab nak mantapkan lagi iman tu, nak mantapkan lagi pembelajaran. Tu yang hadir tu kan. Itu yang malam ni hadir tu sebab nak mantapkan lagi ilmu kita, nak lebih sayang Nabi, nak lebih sayang kepada Allah Subhanahu Wa Taala, macam-macam. Nak tingkatkan kita punya keimanan tu. Maka kita hadir ke kelas fardu ain untuk tambahkan ilmu dan kemudian tingkatkan kita punya keimanan. Baik. Okay, jangan tengok orang lain. Jangan tengok orang lain, kita tengok diri kita dulu tuan-tuan. Baik, ada orang dia kata orang tu tak tengok, orang tu dia tak, biarlah dia. Kita fokus dekat diri kita dulu. Baik, dalam masa yang sama kita ajak juga orang kepada kebaikan dan kita cegah orang kepada kemungkaran. Kemudian yang ni ada dua umat Nabi ni ada dua jenis. Yang pertama namanya ummatul ijabah, orang yang menerima dakwah yang sudah masuk Islam hari ini seperti kita. Kita ni digelar sebagai ummatul ijabah, iaitu umat Nabi yang telah memberikan jawapan, telah menjawab seruan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Islam lah. Manakala di sana ada umat yang digelar sebagai ummatud dakwah, orang yang belum menerima dakwah, mereka yang belum masuk Islam hari ini. Baik. So tuan-tuan, apakah peranan kita sebagai orang Islam? Adakah kita biarkan mereka? Tidak. Kita kena sahut sekali ataupun kita kena sampaikan sekali seruan ini. Bukan sebut apa? Bukanlah bermaksud, bukanlah nak katakan bahawasanya kita ni nak masuk syurga seorang-seorang, tidak. Kita ni kalau boleh tak nak masuk syurga seorang-seorang tuan-tuan. Kita nak masuk syurga ramai-ramai. Kan seronok kan berjiran dengan orang-orang yang baik. Dekat syurga nanti kita jumpa orang baik je. Dekat dunia ni kan kena uji kan, macam-macam, betul tak? Kena uji kan, jumpa kadang-kadang ada orang nakal dekat sebelah kita, jiran dengan kita kadang-kadang macam tu.
Baik, tak apalah ujian. Nanti dekat syurga, nanti semua masuk bersama dalam syurga, kemudian time tu semua jadi orang baik. Semua adalah orang baik lah, sebab orang yang jahat dia tak masuk syurga. Orang yang baik masuk syurga. Okey? Baik. So jadi insaf diri, jadikan diri kita ni orang yang baik. Okey? Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad, sebab dalam syurga tu circle-circle-nya semua baik belaka. Okey? Baik. Jadi terapa kalau kita baca tentang syurga tu kan, sangat seronok sangat-sangat seronok Ada tak pernah impikan, tuan-tuan dan puan, ada tak pernah impikan duduk kat satu tempat, duduk tempat tu tak pernah ada kes jenayah, tak pernah ada kes orang maki-maki orang lain, tak pernah ada kes benda itu, benda ni, tak ada, kosong, zero kes. Tak ada masalah apa-apa pun, kosong. Semua orang kat dalam tu, semua tempat kediaman tu semuanya dihuni oleh orang-orang baik je. Baik. Mengimpikan tak perkara tu? Sangat mengimpikan tuan-tuan. Baik. Kita kalau boleh nak duduk dengan orang baik je. Tak naklah duduk dengan orang yang jahat, betul? Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Doa dengan Allah banyak-banyak. Moga-moga Allah masukkan kita semua ke dalam syurga Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Okay, sangat seronok kan? Kemudian nombor 8, syariatnya. Okay, syariat Nabi Muhammad, syariat baginda kekal sampai hari kiamat. Sebab apa tuan-tuan? Sebab nanti akhir zaman akan turun seorang Nabi, iaitu Nabi Isa AS. Okay, itu antara tanda-tanda kiamat yang besar lah. Bila Nabi Isa turun, Nabi Isa tak bawa syariat Nabi Isa yang terdahulu. Sebelum Nabi Muhammad kan, yalah, kita kata apa? Kitab Injil. Okay, yang dibawa oleh Nabi Isa, syariat Nabi Isa ketika selepas itu, masa hari selepas dikalahkan Dajjal dan sebagainya, masa hari Nabi Isa memimpin. Time tu Nabi Isa dia tak guna syariat baginda, tidak. Nabi Isa meneruskan syariat Nabi akhir zaman, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, maksudnya dahsyatlah. Nabi Muhammad punya syariat tu daripada Nabi Muhammad diutuskan sampailah pengakhiran dunia ni. Semuanya syariat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Okey, baik. Okey, itu sedikit sebanyak tuan-tuan seputar berkaitan dengan pengenalan siapa yang mungkin kita kata samar-samar berkaitan dengan Nabi Muhammad ni lah. Cerita berkaitan dengan Nabi Muhammad seputar sahaja. Baik. Kemudian kita nak tengok pula gambaran perjalanan Nabi. Okey, baik. Semua nak tahu kan tentang gambaran perjalanan Nabi. Macam mana Nabi ni daripada Mekah ke Madinah, macam mana kan dia punya peristiwa dia. Okey, secara ringkas tuan-tuan, anda boleh tengok map dari situ. Okey, ni kita boleh tengok ni Mesir, Sudan. Kita punya fokus kita adalah di Saudi ni. Iaitu yang pertama dekat Madinah, yang kedua adalah di Mekah. Okey, A tu dekat Mekah, B tu dekat Madinah. Betul tak? Oh, sorry, terbalik. B tu dekat Mekah, A tu dekat Madinah. Okey. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Jom kita zoom sikit. Kita zoom sikit bagi nampak dekat sikit tuan-tuan. Okey, awal-awal Nabi berada di mana? Awal-awal masa Nabi diutuskan, Nabi berada di mana? Nabi lahir dekat mana? Nabi diutuskan di mana? Jawapannya dekat Mekah. Dekat B tu. Kita pandai? So Nabi daripada Mekah selama 13 tahun, masa umur Nabi 40. Ni kalau nak catat boleh catat. Masa umur Nabi 40 tuan-tuan, maka Nabi kita kata dilantik menjadi Rasul sampailah umur Nabi 53. 13 tahun Nabi stay dekat Mekah untuk berdakwah, tapi tak ramai orang yang sahut Nabi punya dakwah. Oleh kerana itu telah sampai perintah oleh Allah untuk Nabi berhijrah. Pergi mana? Pergi ke Madinah. Baik. Sebelum nama Madinah namanya Yathrib. Jadi Nabi pun pergi daripada Mekah pergi ke Madinah. Bila tu? Masa ketika peristiwa satu hijrah. Satu hijrah sama dengan umur Nabi 53 tahun lah. Boleh tuan-tuan Baik. Kemudian masa Nabi berada di Madinah. Okey tuan-tuan, masa Nabi berada di Madinah ada berlaku banyak sangat peperangan. Antara salah satu peperangan yang berlaku pada tahun 2 hijrah. Okey, Nabi kan pergi satu hijrah. Satu hijrah tu adalah tahun Nabi pergi ke Madinah. Tahun depan berlaku peperangan. Nama peperangan tu peperangan Badar. Peperangan pertama yang dahsyat lah dalam Islam Ada je, sebelum tu ada lagi peperangan lain. Tapi peperangan yang kecil-kecil lah. Peperangan yang dahsyatnya peperangan Badar tu. Antara peperangan yang serius, yang sangat getir, peperangan Badar. 2 hijrah. Lepas tu, masa tahun 3 hijrah. Okay, orang kafir tak puas hati tuan-tuan. Orang kafir tak puas hati. Next step, revenge. Masuk peperangan Uhud. Okay, tahun depannya iaitu tahun ke-3 hijrah. Baik, lepas tu, tak puas hati lagi.
Mereka kita kata berkomplot dengan banyak golongan orang-orang yang berada di sekitar orang Arab ni atau orang-orang Yahudi semua, dia collapse sekali. Berlakulah satu peperangan yang dahsyat juga pada tahun 5 Hijrah, iaitu peperangan Khandaq. Peperangan parit besar tu. Okey. Boleh. Sampailah kepada tahun 6 Hijrah. Sampailah pada tahun 6 Hijrah. Lepas settle peperangan semua itu pada tahun 6 Hijrah, kita kata umat Islam dah kuat sikit. Okay, dah kita kata ada kekuatan, ramai. Jadi kemudian Nabi pun pergilah berhijrah ke Mekah. Bukan berhijrah lah, maksudnya pergi ke Mekah. Misi Nabi pergi ke Mekah tu untuk apa? Untuk menunaikan umrah. Okay, untuk menunaikan umrah. Umrah yang pertama ni. Ni syariat nak tunaikan umrah tuan-tuan. Baik. Jadi Nabi nak buat umrah. Tapi bila Nabi nak on the way pergi umrah tu, orang kafir dekat Mekah tu dia tak bagi. Kenapa dia tak bagi? Nampak macam Nabi nak berperang. Kita orang tak bagi Nabi masuk. So dia orang tak bagi Nabi masuk, maka umat Islam pun tersekat dekat satu tempat. Nama tempat tu adalah Hudaibiyah. Okay? So jadilah satu peristiwa ataupun satu perjanjian Hudaibiyah. Pernah dengar kan? Perjanjian Hudaibiyah. Itulah cerita dia. Nabi nak pergi umrah, tapi orang kafir sekat, tak bagi Nabi pergi. Okay? Lepas tu dia buat perjanjian dengan Nabi lah. Okay? So dia buat perjanjian tu macam berat sebelah. Macam tak adil lah, kita kata perjanjian yang tak adil. Okey, tapi Nabi terima saja, tak ada masalah. Nabi insya-Allah akhlak yang sangat hebat dan sangat bagus. Kemudian tak jadi buat umrah. 6 Hijrah tu tak jadi buat umrah, Nabi pun balik ke Madinah. Okey. Nabi balik ke Madinah sebab tu Ustaz tak boleh nombor. Dekat anak panah ni Ustaz tak tulis nombor sebab dia tak pergi ke Mekah sebenarnya. Dia baru separuh jalan. Lepas tu dia balik. Okey, mereka baliklah orang Islam. Okey, so itu peristiwa yang berlaku. Kemudian pada tahun 7 Hijrah. 7 Hijrah tu bawah tu kita tulis. 7 Hijrah, Umrah Qadha. Okay, Umrah Qadha tu maksudnya ganti umrah. Setahun lepas tak dapat nak buat umrah ni, tapi tak dapat nak buat. So gantikan dengan pada 7 Hijrah. 7 Hijrah Nabi pergi balik ke Mekah sebab dia ada dalam perjanjian Hudaibiyah tu kan. Nanti tuan-tuan boleh baca apa isi kandungan yang ada dalam perjanjian Hudaibiyah. Kemudian bila Nabi pergi ke Mekah, boleh tunai umrah semua. Selesai 7 Hijrah tu Nabi balik ke Madinah. Balik kembali ke Madinah. Okey. Baik, kemudian apa yang berlaku? Okey, pada tahun 8 Hijrah tuan-tuan. Pada tahun 8 Hijrah, Nabi pulang ataupun balik kembali ke Mekah untuk peristiwa yang sangat besar, iaitu Fathul Mekah. Fathul Mekah ni pembukaan kota Mekah. Mudah kata dalam bahasa kita sebut Nabi nak tawan kota Mekah lah. Baik. So tawan kota Mekah dalam keadaan tak ada pertumpahan darah. Dalam keadaan yang sangat aman. Okay? Nabi kan bila pergi tu, kalau tak perlu untuk berperang, tak payah berperang. Berbeza dengan orang-orang yang bukan Islam tuan-tuan kan. Okay? Maksud Ustaz, orang-orang yang kafir Quraisy pada ketika itu, mereka bukan sebab apa. Mereka kalau boleh semua nak bunuh orang-orang Islam ni. Tak tahu dendam apa yang mereka kesumatkan tu. Orang Islam tak ada buat salah apa-apa pun tiba-tiba mereka nak serang, mereka nak, itulah orang yang dengki dengan Islam tuan-tuan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Tapi Nabi bila datang dekat kota Mekah tu, Nabi maafkan semua orang, maka berlakulah peristiwa Fathul Mekah, iaitu pembukaan kota Mekah. Baik, kemudian lepas habis peristiwa tu Nabi balik ke Madinah, pulang ke Madinah. Kemudian selepas beberapa waktu Nabi balik kembali ke Mekah. Baik. Bila Nabi pergi ke Mekah kembali, ia digelar sebagai peristiwa Umrah Ja'ranah. Okey, Ja'ranah. Ada satu umrah, peristiwa umrah tu namanya Umrah Ja'ranah, yang mana Nabi kita kata niat di tempat yang bernama Ja'ranah ini. Baik, kemudian 3 bulan selepas Fathul Mekah lah, ni peristiwa ni 3 bulan selepas Fathul Mekah, kemudian Nabi pulang balik. Nabi pulang ke Madinah kembali. Dan yang terakhir sekali Nabi pergi ke Mekah pada tahun 10 Hijrah. Ni final Nabi ke Mekah pada tahun 10 Hijrah. Dan apa yang Nabi buat adalah apa yang Nabi buat dekat Mekah adalah haji dan umrah wada'. Okay, umrah wada'. Last, final. Nabi buat umrah haji dan Nabi buat umrah wada' ketika itu. Dan kemudian Nabi balik ke Madinah kembali. Selepas itu Nabi wafat lah. Nabi wafat pada tahun 11 Hijrah di sini. Okey, Allahumma salli wa sallim
ala Sayyidina Muhammad. Ya betul Kak Fauzia, Nabi bermikot di Ja'ranah. Nama tempat Ja'ranah tu. Baik, tempat mikot ada banyak. Salah satunya adalah Ja'ranah. Okey, baik. Selesai tuan-tuan. So itu apa kita kata? Gambaran perjalanan Nabi. Okey, jadi kat situ ada pergi pulang kan. Pergi ke Madinah, lepas tu pergi balik ke pergi ke Mekah, kemudian patah balik ataupun pergi ke Madinah. Begitulah. Ada 4 kalilah peristiwa tu berlaku. Okey, baik, ini perjalanan Nabi lah keseluruhannya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Baik tuan-tuan, itu apa yang berlaku Baik, detail tu kena baca kitab lah. Detail tu kena baca kitab sirah. Jadi kita boleh dengar lah kitab sirah kan, berkaitan dengan sejarah Nabi. Itu lagi seronok. Baik, lagi mendalam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Ini ringkasan dia. Baik, yang ni kita buat dalam bentuk peta minda tuan-tuan. Okey, untuk anda lebih mudah nampak macam mana gambaran Nabi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Baik. Okey tuan-tuan. Boleh tengok di sini iaitu ada apa? Ni yang belah kiri ni adalah Mekah, yang belah kanan ni adalah Madinah. Dia starting daripada sini. Nabi daripada Mekah, umur Nabi berapa tu? Umur Nabi daripada umur 1 tahun sampailah 53 Nah, daripada Nabi lahir lah, Nabi lahir sampailah umur Nabi 53 tahun, itu adalah peristiwa Nabi berada di Mekah. Okey, sampailah satu ketika ataupun satu hijrah, Nabi berhijrah pergi ke Madinah. Starting Nabi pergi ke Madinah ini adalah pada umur 53 dan Nabi berada di Madinah kebanyakannya adalah dengan tempoh 10 tahun. 10 tahunlah Nabi berada di Madinah. Maksudnya dakwah Nabi itu berada di Madinah selama 10 tahun. Nak kata apa tuan-tuan? Walaupun 10 tahun keberkatan dengan 10 tahun Nabi Muhammad berada di Madinah, maka sampailah Islam itu sampai di Malaysia kan. InsyaAllah. Okay? Walaupun Nabi berdakwah 10 tahun sahaja di Madinah, tapi Madinah tu boleh jadi Madinatul Munawwarah lah. Madinah ataupun bandar yang sangat bercahaya. Baik, kemudian selepas itu Nabi nak pergi umrah, tapi mereka disekat oleh orang Quraisy, tak bagi. Kemudian Nabi patah balik. Okay, maksudnya tak jadi umrah ketika itu. Berlaku Hudaibiyah kan, perjanjian Hudaibiyah. Kemudian yang seterusnya adalah umrah qadha. Umrah qadha tahun depannya 7 Hijrah tu ada umrah qadha. Jadi tahun 7 Hijrah tu Nabi dapat buat umrah. Kemudian balik kembali ke Madinah. Kemudian Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Pergi ke Mekah pada tahun 8 Hijrah untuk Fathul Mekah, peristiwa pembukaan kota Mekah. Dan kemudian tuan-tuan pergi patah kembali dan kemudian seterusnya pada tahun 8 Hijrah lagi, 3 bulan selepas Fathul Mekah, maka Nabi pergi balik ke Mekah untuk menunaikan umrah Ja'ranah dan kemudian kembali balik ke Madinah. Dan yang terakhir Nabi pergi ke Mekah untuk menunaikan haji dan umrah wada'. Dan kemudian baliklah ke Madinah dan tak pergi lagi lah sebab Nabi wafat ketika itu pada tahun 11 Hijrah dan time tu umur Nabi 63 tahun. Okey. Baik, so jadi dengan gambar ini anda dapat nampaklah keseluruhan kehidupan Nabi itu bila pergi Mekah, bila pergi Madinah. Okey teman, jelas Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Ini dia punya perbezaan lah, perbezaan antara Mekah dengan Madinah. Okey. Baik, untuk tempoh lama tinggal, Nabi berada di Mekah berapa lama? 53 tahun. Okey? Baik, 53 tahun tu memang peristiwa Nabi berada di Mekah je. Manakala Nabi berada di Madinah berapa tahun? 10 tahun. Daripada umur Nabi 53 sampailah 63 tahun. Okey? Manakala tempoh sejak dilantik menjadi Rasul, tempohnya kita panggil kita sebut 13 tahun. Okey, 13 tahun lah daripada umur Nabi 40 sampailah umur Nabi 53 tahun. Manakala untuk Madinah tempoh Nabi jadi Rasul tu memang 10 tahun ini sajalah. Okey, dan kemudian tuan-tuan istilah yang ulama syiar ataupun ulama historian, ulama sejarah kita guna, istilahnya adalah tahun kenabian. Untuk peristiwa yang berada semasa Nabi berada di Mekah, ia dipanggil tahun kerasulan ataupun tahun kenabian. Contohnya, peristiwa ini berlaku pada tahun 11 kenabian. Bila sebut 11 kenabian tu maksudnya, atau kenabian ataupun kerasulan bila sebut je peristiwa 11 kenabian ataupun kerasulan, maksudnya peristiwa itu berlaku di Mekah. Okey? Baik. Dalam kitab sirah, dia takkan sebutlah. Pada tahun 15, manakala tuan-tuan jap, sebelum tu, manakala kalau peristiwa ketika Nabi berada di Madinah, maka ulama sirah kita dia akan sebut hijrah pula.
hijrah. 1 hijrah, 2 hijrah, tahun pertama Nabi berada di Madinah, tahun 1 hijrah. Dia tak guna istilah kenabian tu lagi, tak guna dah. Okey? Baik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. So jadi masa Nabi berada di Mekah, kalau kita baca kitab sirah, kalau faham istilah ini, maksudnya apa? Ulama sirah akan guna pada tahun 11 kenabian. Bermaksud peristiwa Nabi berada di Mekah selepas 11 tahun Nabi dilantik menjadi Rasul. Itu maksud 11 kenabian lah. Selepas 11 tahun daripada umur 40 sampai 11 tahun. Baik. Manakala kalau kitab sirah dia guna istilah apa? Istilah 5 hijrah. 5 hijrah tu maksudnya dah starting lah masuk dekat dalam apa nama tu, Madinah. Okey? Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Okey, boleh tak kalau kita nak sebut tahun 15 kenabian? Okay, boleh je, tak ada masalah. Cuma ulama sejarah tak guna apa? Ulama sirah kita tidak menggunakan istilah itu. Contoh kalau nak kata 15 kenabian, maksudnya tahun 2 hijrah lah kan. Tambah lagi 2 tahun. Okey, baik. Sebab tahun kenabian kerasulan ni sampai 13 je kat Mekah. Kemudian dah masuk tahun hijrah. Okey, kenapa namanya hijrah Ustaz? Kenapa ulama ambil ataupun para sahabat mengambil peristiwa hijrah ini? Sebab peristiwa hijrah ni merupakan peristiwa yang sangat besar, yang berlakunya perubahan kepada agama Islam ketika itu. Maksudnya berlakunya, kita kata, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad, kebangkitan umat Islam lah. Baik, masa Nabi hijrah ke Madinah tu, semua orang sahut Nabi kan. Baik, peristiwa yang sangat mengharukan tuan-tuan di Madinah. Nabi tidak dihiraukan. Okay? Ada beberapa orang ataupun beberapa orang sahabat sahaja yang memeluk Islam. So tak ramai. Tapi bila Nabi berada di Madinah, ramai yang sahut Islam, ramai yang suka dengan Nabi. Masya Allah. Maksudnya nak katakan perubahan itu berlaku ketika orang itu berhijrah lah. Subhanallah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Boleh tuan-tuan? Baik. Jadi kalau baca kitab sirah kan, kalau siapa dekat sini yang mungkin ada beli kitab sirah, kalau dalam penulisan itu dia sebut 11 tahun kenabian, maksudnya ranking period area sini. Baik, lingkungan masa area Nabi berada di Mekah, iaitu daripada tahun 40 tahun hinggalah 53 tahun Nabi itu. Manakala kalau dia dalam kitab sirah sebut contoh 4 hijrah, 3 hijrah, maksudnya tahun masa Nabi berada di Madinah lah. 1 hijrah Nabi berada 1 tahun dekat Madinah, 2 hijrah 2 tahun Madinah. Macam tu Okey, harap jelas. Kalau tak jelas boleh komen. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Okey tuan-tuan. So ni akhir Ni akhir lah ni. Ni akhir sebelum kita tamatkan kelas, iaitu Mekah. Mekah ni nama yang disebutkan ataupun nama yang digunakan Makkiyah. Makkiyah tu maksudnya Mekah. Manakala kalau Madinah disebut Madaniyah. Madinah, peristiwa ataupun perkara yang berkaitan dengan Madinah disebut Madaniyah. Manakala perkara yang berkaitan dengan Mekah disebut dengan Makkiyah. Kan ada surah Makkiyah dengan surah Madaniyah. Quran ada 114 surah. Okey, sebahagian daripada itu ada yang turun di Mekah disebut sebagai Makkiyah. Sebahagian daripada itu ada yang disebut sebagai Madaniyah sebab turun dekat Madinah. Period ataupun sewaktu Nabi berada di Madinah, time tu turun. Okey, manakala dekat Mekah pula, time Nabi berada di Mekah 13 tahun tu, time tu turun surah tu. Maka dinamakan sebagai Makkiyah. Tapi ada surah juga yang turun dekat dua-dua tempat. Time tu lah Nabi berada di Mekah, time tu juga Nabi berada di Madinah. Maksudnya Nabi berada di Mekah, ayat tu turun sikit. Bila Nabi berada di Madinah, ayat tu turun lagi. Macam tu. Ada juga surah yang macam tu. So ulama mereka mengambil mana yang paling banyak sekali ayat tu turun dekat mana paling banyak? Kat Mekah ke kat Madinah? Kalau kat Mekah paling banyak ayat tu turun, surah itu banyak ayatnya turun dekat Mekah, maka dinamakan sebagai Makkiyah. Okey tuan-tuan itu contoh lah. Itu contoh kalau belajar ilmu ulumul Quran dia akan belajar tentang Makkiyah dan Madaniyah. Baik, sewaktu Nabi berada di Makkiyah, sewaktu Nabi berada di Mekah, okey, maka fokus Nabi ketika Nabi berada di Mekah adalah menanamkan akidah, menerapkan akidah yang begitu jitu kepada para sahabat. Fokus Nabi dekat Mekah akidah. Manakala syariat yang turun, hanya satu sahaja yang turun dekat Mekah, jawapannya adalah solat. Okay, itu kan berlaku peristiwa Isra' dan Mi'raj kan? Baik, pada tahun bila? Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad, 2 ataupun 1 tahun sebelum hijrah tu. Masa umur Nabi berapa? 51, 52, lingkungan begitu dah berlaku peristiwa Isra' dan Mi'raj. Maka adalah pengsyariatan solat.
Masa tu Nabi berada di Mekah lagi, belum hijrah lagi lah. Okey, jadi peristiwa Isra Mi'raj tu sebelum hijrah. Beberapa tahun sebelum hijrah. Okey, boleh tuan balik? Alhamdulillah. Kemudian sebelah dia Madinah. Baik. Nabi berada di Madinah, apakah perkara yang Nabi solat? Apakah perkara yang telah disyariatkan oleh Allah ketika Nabi berada di Madinah? Jawapannya, yang pertama adalah pensyariatan semua hukum hakam, termasuklah zakat, puasa, haji, okey? Semua itu semuanya turun dekat mana? Ketika Nabi berada di Madinah. Baik. So bila Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Okey. Bila Nabi sebut di situ depan, nak mengatakan bahawasanya pensyariatan semua hukum hakam, okey, berlaku dekat Madinah. Tu yang terbesarnya lah. Kemudian selain itu, semua peperangan ghazwah, ma'rakah ataupun sariyah, semua peperangan berlaku dekat semasa Nabi berada di Madinah lah. Masa Nabi berada di Mekah, tak berlaku peperangan pun. Maksudnya tak adalah orang kafir dia perang apa semua lah. Yang ada yang paling teruk apa? Yang paling teruk sekali adalah nak memburu ataupun membunuh Nabi. Ketika Nabi nak hijrah kan ada orang Quraisy lah. Mereka menawarkan 100 ekor unta kan nak bunuh Nabi. Okey, tapi tak dapat bunuh. Alhamdulillah, Allah lindung Nabi. Baik. Jadi peristiwa itu, selepas itu tak berhenti lah. Nabi ada kat Madinah ni. So kita kena cetuskan peperangan. So semua peperangan berlaku ketika Nabi berada di Madinah. Baik, Ustaz, apa beza ghazwah, apa beza ma'rakah dan sariyah? Dia ada 3 istilah dalam bahasa Arab. Ghazwah tu maksudnya peperangan yang Nabi sertai. Ini kalau nak tulis boleh tulis. Ghazwah tu maksudnya peperangan yang Nabi sertai. Ma'rakah tu adalah peperangan yang Nabi tidak sertai, para sahabat handle. Okey, Nabi ada tugasan lain. So Nabi serahkan kepada panglima perang yang lain lah untuk handle ma'rakah, perang dengan orang-orang musuh-musuh Islam. Baik, manakala yang lagi satu sariyah. Sariyah ni dia peperangan kecil. Okey, peperangan kecil, serang hendap, spy dan sebagainya, dipanggil sebagai sariyah lah. Baik, so dia ada 3 istilah dalam bahasa Arab. Dia ada 3 istilah. Ghazwah, peperangan yang disertai oleh Nabi. Ma'rakah, peperangan yang tidak disertai oleh Nabi. Manakala sariyah adalah peperangan kecil yang berlaku ketika zaman baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Boleh tuan-tuan? Okey, dapat? Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Okey, baik. Alhamdulillah. Rasanya sekadar itu je lah kita punya kelas fardu ain kita pada malam ni. Okey, dapat tuan-tuan? Alhamdulillah. Seronok tak belajar fardu ain? Sangat seronok kan? Okey, sebab ada perkara seronok lagi yang kita nak bahaskan dalam ilmu fardu ain kita akan datang. Tuan-tuan, kita akan bahas berkaitan dengan rukun iman yang kelima. So rukun iman yang keempat dah selesai. Sebelum ni kita syarah tentang sifat Nabi kan. Okey, rukun iman yang keempat tu adalah beriman kepada Rasul. So siapakah Rasul yang wajib kita imani? 25 tadi kita sebut. Kemudian setiap Nabi dan Rasul tu dia ada sifat dia, tu pun kita kena belajar juga tadi, dan itu episod yang ke-18 lah. Jadi kalau anda nak tengok episod 18 secara full, nanti boleh tengok dekat dalam YT kita dalam YouTube. Baik. Kemudian insya-Allah untuk akan datang kita akan bahas tentang rukun iman yang kelima, iaitu beriman kepada hari kiamat. Perbahasan yang kita bakal bahaskan adalah apakah tanda-tanda kiamat kecil, tanda-tanda kecil hari kiamat, dan apakah tanda-tanda besar kiamat tersebut. Okey, perbahasan ni panjang, cuma nanti kita ringkaskan saja. Kita akan tengok apakah contoh-contoh, bukan contoh-contoh, tanda-tanda kiamat yang kecil, dan kita akan lihat juga apakah tanda-tanda besar hari kiamat. Dan kita akan tengok secara keseluruhan. Okey, zaman berzaman, daripada zaman baginda Rasul sampailah zaman Nabi Isa AS. Okey tuan-tuan, baik, nanti kita akan buat gambaran sikit lah untuk nak tengok kan macam mana beriman pada hari kiamat. Yang kena beriman pada hari kiamat ni, rukun iman yang kelima kan, percaya tentang hari kiamat ataupun beriman kepada hari kiamat. Okey, itulah orang yang beriman. Jadi tuan-tuan, itu saja apa yang dapat kita kongsikan kepada anda pada malam ini. Semoga memberikan manfaat dan nanti boleh sebar-sebarkan jugalah kepada kita punya kawan-kawan lain yang berada di luar. Wallahu alam. Sekali itu saja apa yang dapat kita kongsikan kepada anda. Semoga bermanfaat. Jangan risau, rakaman-rakaman yang lain semuanya ada je dekat dalam YT tu kan. Okay, sebab kalau fardu ain ni memang kita buka percuma saja teman. Baik, okey. Jadi boleh tengok bila-bila je. Okey, baik. Dan tetapi kalau dalam live tu tengoklah time live kan, lagi seronok kan dapat jumpa depan-depan macam ni.
Okey, walaupun bukan face to face dekat dalam media saja, tapi dapat manfaat bersama insya-Allah. Moga ada keberkatan. Wallahu alam. Tutup majlis Ramadan dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahu azim. Antara yang menarik tuan-tuan dalam kelas fardu ain kita ni, antara yang menariknya adalah lepas ni kita akan belajar apa? Rukun iman yang kelima kan, beriman kepada hari kiamat. Lepas tu kita belajar pula rukun iman yang keenam, beriman kepada qada dan qadar. Lepas habis tu kita buat kesimpulan keseluruhan tentang ilmu tauhid rukun iman ini. Fardu ain dalam perbahasan tauhid kita buat kesimpulan. Habis kita akan masuk kepada ilmu baru iaitu ilmu fiqh. Tu yang paling orang suka tu, ilmu fiqh kan. Okey, kita akan belajar bab solat, bab taharah dan lain-lain. Wallahu alam, itu saja. Terima kasih kepada semua yang sudah hadir bersama dengan kita, yang like, yang komen, yang share dekat dalam dekat dalam TikTok ataupun YT kita. Dalam Facebook pun ada, masya-Allah. Sekadar itu saja tuan-tuan. Wallahu alam, aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Wallahu a'lamu bissawab. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Terima kasih semua. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Jumpa lagi.